imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kenapa kita nak kena jadi pemimpin? Supaya ada tuntunan cantik ataupun tuntunan baik yang kita tinggalkan. Faham tak adik-adik? Bila ada anak-anak, adik-adik kena azam, aku yang nak ajar alif, ba, ta, sa. Aku, bukan jiran sebelah, bukan cikgu hujung kampung. Aku yang nak dia bermula dengan bacaan Alhamdulillahirabbilalamin. Aku cikgunya. Supaya apa adik-adik? Selama kita mati, dia pun baca dalam solatnya Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Selama itu pahalanya mengalir kepada siapa? Imam. Kita, imam, pemimpin. Jadi ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, yang lelaki berazam. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ramai orang dia nampak yang pertama aja, dia lupa nombor dua. Nabi kata dalam ramai-ramai kita, manusia yang paling terbaik siapa? Yang belajar dan mengajar. Simpan azam adik-adik. Jangan kata aku tak mau menikah. Faham tak? Sebab dewasa ni, di zaman ini, dah ada gerakan yang mengajak untuk kahwin dengan diri sendiri. Faham maksud kahwin dengan diri sendiri? Suatu waktu dahulu, orang pernah berkahwin dengan anjing. Orang pernah berkahwin dengan microwave. Orang pernah berkahwin dengan periuk nasi. Fitrahnya rosak. Adik-adik pun buat muka pelik. Kahwin dengan periuk? Kahwin dengan barang, kahwin dengan binatang. Ya. Kerana memang ada dakwah ke arah itu. Dan hari ini orang sampai boleh kata apa? Tak kahwin pun tak apa. Tak ada suami pun tak apa. Kita belajar teknik nak puaskan diri sendiri sahaja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud.